Okey semua, boleh fokus lagi ke? Ada yang dah mengantuk ke? Boleh fokus lagi. Boleh. Itu ke boleh ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan terangkan baliklah, cikgu nak ulang tentang tema dan perwatakan yang cikgu dah ajar lah tadi pada awal-awal tadi kan. Ada yang dah lupa ke? Sikit lah. Okey, kita kemaskan balik berkaitan tema dan perwatakan untuk tajuk Cerpen air mata dalam. Okey, jom kita belajar tentang tema dan perwatakan itu lagi sekali, okey? Supaya kamu lagi senang ingatlah. Okey, mula-mula kita akan tengok baliklah video yang cikgu dah tunjuk tadi kan, tentang tema. Maksudnya nanti cikgu nak tanya lah apa tema, apa yang kamu, cikgu tak nak tanya apa yang kamu faham, apa tema tu, cikgu nak apa yang kamu nampak dari video tu. Sebab ni video ni bahasa dia susah sikit, bahasa Indonesia dan lebih ke arah agenda lah. Cikgu risau kamu tak faham lah kan. Tapi paling kurang kamu dapat dapat gambaran lah macam mana. Okay, terima kasih. Bakalan topal kuman sepak wis kumolancang wali nempun manci boro-boro potar gulawan sira matang boro foto ora jawa bobo kaki koro titah iki sing salen wis kok dawuh kata wayang kulit tadi, ada yang rasa video tadi menarik ke? Menarik. Agak seram sikit kan? Ya, takut. Cikgu pun seram juga. Okey, dari video tadi cikgu nak tanya, apa yang kamu baru tengok tadi? Dua gergasi cikgu. Dua gergasi Macam berlakunya pergaduhan cikgu. pergaduhan. Ada lagi ke? Kalau ada nak cuba? Nak lawan cikgu. Nak buat. Okey. Cikgu bagi tahu cikgu bagi tahu yang jelas yang video tadi sebenarnya tentang, kan cikgu dah bagi tahu kan tadi kan, awal-awal tadi cerita tadi tu pasal wayang kulit. Jadi kita kan masih belajar wayang kulit apa tu, tajuk cerpen apa tu, Air Mata Dalam kan. Jadi tajuk tu kan kita berasaskan tradisi dan apa tu orang panggil budaya ni lah, orang kata budaya orang Melayu lama lah, iaitu wayang kulit kan. Jadi sebelum wujudnya TV tu kita orang lama tu tengok apa? Tengok teater wayang kulit cikgu. Betul. Ada yang pernah tengok wayang kulit ke secara realistik depan-depan? Okey. Jadi semua dah faham kan yang cerpen Air Mata Dalam ni dia menegaskan tentang wayang kulit. Jadi cikgu nak tanyalah tema pula. Ada yang boleh jawab ke? Kan semua kan dah baca kan, dah faham kan? Kalau kepentingan dan menjaga warisan ke cikgu katakan tak? Kepentingan menjaga warisan. Boleh jadi. Masih tak kan? Ini mempertahankan dalam tubuh warisan. Betul. Tapi kita akan apa tu, tambah huraian dia secara apa tu orang panggil lebih relevan lah. Okey, tema dari video tadi tu
jawapan yang relevan bagi tema video tadi adalah tolong baca Muiz. Tradisi wayang kulit yang semakin dipinggirkan oleh masyarakat. Terima kasih. Okey, betul lah tu apa yang banyakkan yang kamu tengok tadi kan, video tadi kan. Kita akan bukanlah adalah juga yang tak faham kan, tapi cikgu rasa kita ada macam apa tu, tanda besar lah yang mana kita akan dapat dari video tadi tu, iaitu tentang wayang kulit. Okey, yang tentang tema saya dah terangkan kan. Jadi ada yang tak faham lagi ke? Faham. Okey, bagus, alhamdulillah. Kita akan beralih kepada perwatakan apa nak ya? Perwatakan dan perwatakan. Tema kita dah faham dah. Harap-harap cikgu dah membantu kamu dah jawab apa tu? Kamu menjawab soalan yang akan mendatang dalam peperiksaan nanti. Okey, watak dan perwatakan. Kita akan mengenali watak-watak dan perwatakan lah dalam cerpen apa tu? Cerpen adalah kita kemaskan balik, okey? Okey. Kat sini ada watak siapa? Okey, cikgu akan tanya ni. Sedia? Cikgu tanya seorang dulu. Boleh tak cikgu nak minta Ifat? Boleh cikgu. Duduk je tak apa. Berikan dua perwatakan dalam sistem peristiwa. Cuba tengok. Perwatakan yang ada pada Pak Yasuk, yang pertama, dia seorang yang berani mempertahankan warisan wayang kulit. Dan perwatakan yang kedua, bagi saya, dia seorang yang sabar. Syah, boleh tolong? Perwatakan yang pertama adalah seorang yang berani mempertahankan warisan budaya daripada tenggelam daripada arus kemodenan. Sebab sekarang kan wayang kulit semakin dipinggirkan, jadi Pak Yasuk ni dia berusaha mempertahankan. Dan yang kedua, dia bagi saya Pak Yasuk ni seorang yang sabar dalam menghadapi dugaan. Contohnya, walaupun dia ditentang oleh anak-anaknya, dia mengatakan bahawa Pak Yasuk ni lari daripada ajaran agama, tapi dia tetap sabar dan melayani anak-anaknya. Syah. Terima kasih ya. Dah lalu cikgu dapat boleh macam Syah. Mesti nak memindahkan kamu. Terima kasih, Ibu. Betul cikgu. Itulah yang kita nak. Semoga kamu semua dapat bercontohnya lah. Ni ya, Syah Fitri. Okey, jom kita tengok apa jawapan dia. Okey, cikgu akan terangkan perwatakan Pak Yasuk ni lah. Okey, beliau merupakan Tok Dalang lah, yang mana dia juga dengan ingin mencari rezeki lah melalui pekerjaan Tok Dalang tu kan. Jadi dia ni memang betul-betul minat dengan wayang kulit, dan dia juga pandai menghasilkan patah-patah wayang kulit tu lah. Jadi secara tidak langsung dia akan menggunakan bakat beliau untuk menyampaikan cerita-cerita dari wayang kulit tu lah yang sentiasa beliau lakukan dalam secara harian lah. Orang kata macam tu lah kan. Beliau ni mempunyai 3 orang anak. Okey, yang mana anak pertama dia bernama Sauki, yang kedua dia iaitu Sulidah, dan yang ketiga siapa? Siapa? Naimah. Tadi dah cikgu bagi tahu kan. Okey. Beliau ni seorang yang penyayang lah, yang mana beliau ni setiap kali cucu dia balik, yang mana Sauki tu kan. Sauki tu ustaz. Jadi ada anak lah apa semua kan. Jadi setiap kali Sauki balik tu dibawa sekali dengan cucu-cucu lah. Jumpa ni Pak Yasuk ni. Jadi beliau sangatlah menyayangi anak-anak beliau. Apa tu, cucu beliau kan. Beliau ni secara tidak langsung mencintai warisan bangsa lah. Beliau nak mengikatkan warisan
warisan wayang kulit tu kan, dia mencari rezeki semasa beliau menjalankan kegiatan berdagang tu lah, aktiviti yang beliau suka sangat tu. Yang pemaaf tu pula masa si apa tu, Pak Izzat. Pak Izzat tu menantu Pak Yasud ni. Jadi dia kata Pak Yasud ni macam apa dah yang cakap tadi kan, yang apa tu, dia tak suka lah dengan aktiviti Pak Yasud ni, yang suka apa tu, yang suka buat dalam katanya boleh memesongkan akidah lah apa semua dah macam tu lah. Beliau ni tak agama sebenarnya. Beliau ni kalau setiap kali puasa, beliau akan puasa, solat, lepas tu banyaklah aktiviti agama. Nanti kamu baca ya. Baik, cikgu. Okay, Pak Yasud ni handsome kan? Wow, cantiknya. Okey, cikgu masih lagi bertanya. Cikgu tanya siapa Khairina, nak cuba kan? Seorang pelajar universiti yang nak pelajari ilmu dalam yang kedua berani untuk pelajari ilmu Perdagangan. Okey, bagus Khairina. Tadi cikgu terangkan tadi, kamu fokus lah tadi maksudnya. Yang pada awal apa tu, kelas tadi kan? Okey. Jom kita tengok watak dia. Cikgu nak terangkan lagi je. Yang Nora ni pula. Jadi Nora ni seorang yang mencintai akan warisan bangsa, yang mana dia ni kalau berkaitan wayang kulit ni tak ada orang pun yang macam orang kata apa tu, orang perempuan lah kan, biasanya tak suka pun wayang-wayang kulit ni sebab benda tu kan benda lama. Jadi beliau ni sebenarnya kalau dalam apa tu, beliau ni kan seorang yang masih belajar kan, jadi dia ni suka belajar tentang wayang kulit lah, macam mana tentang sejarah wayang kulit tu, nak cari siapa perintis wayang kulit tu. Jadi beliau ni seorang yang mencipta akan warisan bangsa. Jadi yang kedua tu pula ni dia menuntut ilmu kan. Jadi si Nora ni beliau pergi apa tu, pergi sampai Kelantan lah, jumpa Pak Yasud tu, semata-mata nak belajar tentang wayang kulit. Yang ketiga tu pula berani melakukan perubahan, yang mana kalau biasa kan, kalau apa tu, wayang kulit ni kan biasanya lelaki kan main, yang boleh main dalam-dalam, boleh bagi orang kata apa tu, bercakap lah belakang layar tu kan. Jadi beliau ni berani melakukan perubahan, yang mana beliau ni seorang perempuan kan, nak ubah daripada lelaki yang menjadi dalam tu pada perempuan. Macam tu. Beliau ni tinggal di Kuala Lumpur dan juga pandai menari. Ada yang pandai menari ke? tak Pandai. Kalau pandai pun tak menari juga kan? Sampai cikgu Okay, cikgu rasa nanti kita sambung balik ya, boleh? Boleh. Sebab cikgu rasa dah masa mencemburui kita dah ni hari ni. Okay, terima kasih semua kerana telah memberi kerjasama dan sangatlah ceria dan bersemangat, masih bersemangat. Itu sahaja. Terima kasih, cikgu.